Mai. Okay guys, hari ni Mimi nak pergi satu tempat yang Mimi rasa nak habiskan duit sebanyak 1,000. Mesti kau nak tahu kan apa benda yang Mimi nak habiskan duit sebanyak 1,000 ni kan. Yang mana yang ada tengok Mimi punya story baru-baru ni, Mimi ada post pasal kad. Korang ada tengok tak Mimi ada post pasal kad? Gambar kartun One Piece semua tu. Yang mana tahu pasal One Piece ni kan mesti tahulah kartun tu apa. Mimi pun tak apa nak tahu sangat benda ni. Tapi Mimi nak kumpul, nak collect semua kad-kad yang mana orang kata luck lah. Hari ni saya beli kad ni untuk orang kata walaupun habiskan duit tak rugi lah, tak rugi. Allah tu apa? Ikut sekarang sebab saya tak pin tudung, saya terus follow tudung macam ni terus. Lagi saya pergi tanda, saya pergi balik tudung. Careful lah kan. So korang jom ikut Mimi, follow Mimi sampai kedai sana. Aduh, bukan tempat lepak. Aduh sakitnya. Sini. Kenapa gamble macam tu? Kenapa? Tarik ke bawah dia punya tepi ni. Ni tarik ke bawah. So sekarang ni saya dah sampai dah dekat tempat yang saya boleh lah nak dikatakan kerak-kerak tu tak juga. Sebab saya merantau juga, saya pergi beli ke belah pulau. Saya pergi belah seberang, merata dah saya pergi. So hari ni saya nak tunjuk dekat korang yang saya nak beli kad harga sebanyak 1,000. Bukan kad tu satu tu, kad 1,000. Masuk pergi pilih kotak-kotak yang saya nak beli. Tapi saya rasa saya tak rakam kot kat dalam. Saya takut diorang tak bagi rasanya. Kan? Jom kita cuba. Jom, let's go. Kat sini banyak Cina. Let's go. Kita tengok belakang. Itu mana? So dekat sini. Kita dah jumpa dah. Banyak. Kat sini ada harga yang mahal. Kita ambil harga yang murah. Murah tak kisahlah. Kita ambil je lah yang mana-mana pun. Saya rasa saya nak ambil PRB 01. Nak ambil ke tak? Tak boleh sebab nak ambil 10 kotak. Boleh ke aku ambil suka hati aku? Satu. Dua. Tiga. Nak minta tolong ni tak abang ni? Nak ambil kat belakang tu. Tak terjatuh rasa nak ambil. Kat saya sekarang ada 4 kotak. Saya rasa lagi nak cukupkan 1,000. Berapa? Tolong jap. Aku lemah bawa matematik. Saya rasa kan, saya nak ambil 08. Try. Okay, sekarang ni dah ada 5 kotak. So rasanya lagi satu lagi. Okay. Pak Arbi. Mana yang putih ni? AB02. Teh. Nak you ambil kotak ni, you kira cukup 1,000? Ya. Sudah 1K? 1034. Pokoknya dah 1034. Tapi saya rasa tak puas hati lah. Sumpah, saya rasa macam sebelum ni saya dah datang sini, saya dah ambil yang warna hitam tu. Nak ambil tu boleh tak rasanya? Apa pendapat korang? Tak payah tanya pendapat korang lah. Ambil saya ambil tu tak? So jom korang, kita dah beli. Tunggu apa lagi? Jomlah kita pergi buka. Let's go. Okay, sekarang saya dah ada dekat tempat pot boy punya. Dekat tempat sini. Senang sikit saya nak cari kad. Nak cari kad dengan tenangnya kan. Tak adalah tenang sangat tempat ni. Tapi orang kata tak ramai sangat lah. Saya suka
vibe yang agak ramai ni. Okay, so sekarang ni saya dah sampai dekat sini. Tak sabarnya nak buka kad. Okay guys, sebelum tu saya nak tunjuk kat korang harga yang saya beli. Mana di sini? Ni harga yang saya beli tadi. Receipt tadi. Korang tengok. Nampak ke tu? Terbalik ni kalau korang faham, korang betul-betul mata korang boleh sengit di sebelah macam tu, korang tahu lah harga dia berapa. So saya pun tak sabar nak tengok sebenarnya kad yang saya beli ni. Sebenarnya saya dah beli dah kad. Saya dah beli dah box yang banyak macam ni. Tapi saya tak nak buat konten lagi sebab saya nak cuba betul ke benda ni, betul ke macam tak percaya lagi kan. Sebelum lama saya mula percaya sikit, mula percaya, and then saya tengok ramai lagi yang macam wow, macam best je main kad ni kan. Tiba rasa terfikir nak buat konten. Walaupun saya tak tahu sangat bab kad ni. Dengan dekat luar sana yang ada main kad ni, saya minta maaf kalau ada saya yang tak tahu. Ada yang dekat luar sana yang pandai bab kad ni, ataupun ada nak bagi ilmu sikit ke dekat saya yang tak kedekut ilmu kan, bolehlah ajar saya kan. Tapi sebenarnya main kad ni dia atas pada luck, atas pada rezeki lah orang kata kan. Kata nasib tu tak, nasib kan. Saya tak tahu sangat, memang saya jujurnya saya tak tahu sangat bab kad ni. Tapi saya tahulah yang mana orang kata AA, leader AA, SR, SEC, AA kan. Betul tak? Yang itu semua lah. Boleh lah tu. Tak apa-apa nak tahu sangat. Tapi saya try belajar, saya try tanya orang-orang lain juga. Ni buku yang saya belilah. Tapi sepatutnya saya nak beli buku besar. Senang sikit nak letak banyak-banyak kan. Walaupun kita tak yakin yang kita boleh dapat. Tapi sekurangnya tak adalah macam kad tu rosak. Nak letak dalam buku ni sebab tak nak bagi dia terkonyok, terkemek apa semua. So buku ni. Tapi kalau ada siapa nak sedekah kat saya ke, ataupun nak bagi, tak nak sedekah buku pun tak apa, bagi mangga pun tak apalah. Boom, bam, bap, bada bap, boom, pow. Kan? Mangga. Dulu saya ingat apa benda dia orang ni, dia main kad binatang ni. Apa yang dia buat mangga ni? Dia pun pergi beli mangga lah dekat buah-buah tu jalan tu duk ada jual kan. Rupanya ni mangga lain. Mangga kat luar tu ada yang RM7, RM8. Ini mangga yang harga dia wow, harga dia lain macam punya SEC. Tengok ni semalam saya dapat. Sangka happy. Habis pecah rekod lah orang kata. Walaupun tak dapat mangga kan, dapat SEC juga. Saya tak adalah pandai sangat bab susu ni. Saya belajar. Budak baru belajar kan. Saya lupa nak bagi tahu. Semalam saya ada dapat lagi satu yang saya tak pernah dapat. Tunggu sekejap, saya akan selak dekat korang. Sabar. Boleh sabar. Bukan orang kat luar sana yang tak sabar. Ni pun tak sabar. Sekejap Sabar. Saya dia dah lepas dah kat Goldon tu. Goldon. Kan? Goldon. Yes, ini dia. Semalam saya dapat ni. Saya dapat Goldon, saya dapat Bombs. Dah. Saya tak ambil kepada. Yang lain tu tak ada apa. Okay, so saya dah tunjuk dah dekat korang hasil yang saya dapat. Nak kumpul dan saya nak jual kad-kad yang rare yang kat dalam ni, yang hit lah, betul tak? Okay guys, sekarang ni saya dah mula nak buka box yang pertama. Yang ada dalam box ni ada 10 pack. So jom kita try buka box yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah benda ni, game ni dia menakutkan tau. Dia macam buat kita jadi macam ya, sebab benda ni nasib. Kalau kita dah tahu dah apa yang ada kat diisi dalam ni, kita just beli je kan. Ada salah ni, nampak dalam satu set SR. Okay, nampak gajinya kita nak SR sahaja. Tak apa, kita letak tepi. Kita pergi ke packs yang kedua. Okay, nampak kita dapat. Aku dapat SRA. Ketik yang ni sebab dia nampak dia punya full colour. Kita pergi ke pack seterusnya.
Okay. Oh, dapat macam semalam. SEC. SEC dengan apa? Oh, belakang tak ada apa. Dapat SEC. SEC. Ketak-ketak. Okay, jangan tengok kat belakang, jangan nampak. Aku nak surprise kan. Tak apalah kita. Okay, dapat SR. Okay, belakang ni dapat. Dapat SR je. Dapat SR saja. Okay, kita letak tepi dulu. Terusnya, saya nak cepat sebab kan banyak kad kan. Takut video ni pun dah berapa. Tu pun saya ambil side belah sana, side belah ni. Takut bateri yang belah sana pun dah kurang. So, kita cepatkan lah, okay. Okay, nampak SR. Wih, si. Si, apa aku si? Aku dapat korang tengok. So cute. Comel saya dapat SR dengan AA. So kita pergi kat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni okey, tak apa, kita tengok dulu. Moralik kat belakang kita dah tahu dah. Sihat macam tadi comel tu tapi tak ada kena-mengena. Kad yang ni. Okey, kita dapat SR, kita dapat SR saja. Dapat SR sahaja. Kita letak tepi dulu. Terusnya, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelah. Sorry. Okey, alright. Okey, SR. Okay. Ini apa? Tak ada. Nampaknya gelap, kita SR sahaja. Nampak tak? Saya suka gambar yang macam perempuan sikit. Tak tahu, nampak dia macam comel, macam cute. Saya tak tahu pun nama karakter dia apa semua. Yang saya tahu Luffy saja. Yang lain saya tak tahu. Okay, kita try pack seterusnya. Lagi 3 pack. 1, 2, 3. Lagi 3. Dalam satu box tu yang saya kata ada 10 packs. Okay. Nampak rasa macam banyak dah kan saya buka kan. Tak apa, kita try macam ni saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat SR. Okey, nampak ni dapat SR saja. SR. Seterusnya, saya percepatkan sikit dah video ni. Saya percepatkan sikit video ni. Macam ni Dawn. Dia bukan Golden. Kalau Golden tu dia punya gold tu lagi terang kan, lagi nampak dia punya emas tu kan. Kan? Saya tak tahu sangat. Saya tanya yang mana tahu je lah. Saya pun nak lur dah. Tak apa, kita bercepat kan. Tapi kita tak tepi dulu. Cantik lah. Nampak dia macam pegang kasar. Aku ni semua cantik. Sampai ke nampak emas sikit. Dia dah. Okay, kita dapat SR. Okay, nampaknya kita dapat SR sahaja. Okay, nampak bosan apa. Okay, kita pergi ke kad paling pack yang paling last. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Paling last. Okay, SR. Nampaknya saya dapat SR saja. 14. Apa kita pergi ke pack pergi ke box seterusnya. Let's go. Okay guys, ini hasil yang satu box yang saya dapat. So jom kita pergi ke seterusnya. Box yang kedua. PRB juga. Dalam ni pun sama juga. Dia dalam box masing-masing dia ada lain-lain banyak packs. Ada yang 5 packs, ada yang 10 pack, ada yang saya dapat 20 lebih ke. Saya tak ingat lah. Nanti saya tunjuk dekat korang ada berapa packs yang box lain-lain. Okay, terusnya let's go. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okay. Okay, saya dapat SR. Saya dapat SR. Bawa satu pack. Apa kita pergi try yang kedua pula. Mana tahu dapat mangga. Kalau lagu tu macam lagu lain kan. Okay, dapat SR. Nampaknya dapat SR juga. So kita pergi card pack seterusnya. Tepi dulu. Saya nak cepat-cepatkan ni sebab tu jadi macam kalut-kalut.
Nampaknya saya dapat SR juga. Tak apa, kita try pack seterusnya. Wow, dapat SEC. Okay. Nampaknya dapat SEC lagi. Ini dah banyak dah dalam buku tadi yang saya tunjuk tu kan. Dah dapat 3 ke 4 tahu. Tak tahu lah. Ni dah masuk yang ke berapa saya tahu. Ataupun 4 macam tu lah. Dah banyak dah. Tapi okey lah, SEC kan. Alhamdulillah. Okay, nampaknya kita dapat SR saja. Ni pun ada juga yang saya dapat banyak juga dalam buku tu. So kita pergilah ke pack seterusnya. Geram betul lah kenapa orang lain yang dekat dalam live tu diorang buat okay abang, okay kak ya, nampaknya nampak abang ni lah. Tak tahulah macam Mangga! Mangga lo! Woi! Mangga lek! Iya! Iya! Okay, kat dalam tu kan geram je aku. Dapat elok-elok lepas tu banyak lah. Aku diorang buat sendiri kan. Tak tahu kan, lak-lak kan. Aku tak dapat lagi geram. Aku nak percaya tapi tak apa. Kita bukan berharap pada yang lebih. Bagi ada je lah nanti. Okay. Okay, saya dapat SR sama juga. Ini AA. Kita dapat hari ni. Wah, cantik lah. Saya tak pernah lagi dapat yang ni. Saya tak pernah lagi dapat yang ni. AA ni. Smart juga. Yang ni saya dapat banyak. Okay, kita letak kat tepi dulu. Okay, kita pergi round seterusnya. Kita pergi ke round seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, SR. Nampaknya kita dapat SR. Aku nak pergi buang pula. Kenapa? Dia dah mula macam otak lain dah sekarang. Apa lagi ada berapa packs? Lagi 3 packs. So jom kita cepatkan. Nak cepat-cepat. Nak cepat, takut orang bosan dengan konten ni. Yang mana yang tak minat ni memang akan bosan. Kena minat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Don. Comel ni, warna pink. Kita tengok ni. Cantik. Okay, kita dapat SR. Dapat Don dengan SR sahaja. Kita pergi ke kat seterusnya. Okay, SR. Wow, dapat AA. This. Dapat AA dengan SR. Okay, dia pergi kat seterusnya. Alhamdulillah dapat AA juga. Adalah daripada tak ada kan. Kita pergi kat seterusnya. Jom. Geram lah. Pun orang main kat ni. Dia tengok tapi dia kena santai sebenarnya. Sebab tu nak record sini macam susah nak buat reaction tu. Dia macam dia tak ada tak apa plan macam tu tak apa. Kita pergi kat seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Okay, SR. Nampaknya SR sahaja. Kita pergi ke packs yang tak ada. Ini packs yang last lah. Kan? So saya nak tunjuk dekat korang box yang kedua ni berapa hasil yang saya dapat lah, yang kat yang paling rare, yang paling orang minat. Okay guys, ini box yang kedua hasil yang saya dapat. Tengok. Wow. Okay guys, so seterusnya kita pergi ke box yang keberapa buah aku tak ingat, ketiga rasanya. Tapi ini box EB02. So jom kita try, mana tahu nasib dekat EB02 pula. Let's go. Oh, geramnya. Bismillahirrahmanirrahim. PRB tadi tu ada 10 pack dan EB02 ni ada 24 packs. Banyak kan? Tu saya cakap dia lain-lain. Ikut korang lah kalau korang minat. Yang mana dia ikut nasib je sebenarnya. Korang tengoklah video ni sampai habis sebab banyak gila dalam ni. Saya nak kena buka packs yang pertama ni. Okey, tak ada. Kosong. Kumpau kau. Apa benda lah ayat dia orang tu kan. Saya nak cepatkan video ni sebab banyak sangat. Ni pun tak tahu nak kat berapa banyak. Okay. Tak ada lah. Okay. Tak ada. Oh, sakitnya. Kita try lagi. Tak apa sebab dia ada 24 pack. Ni bosan. Okay, saya nampak macam ada kilat kat belakang. Okay, kita dapat SR daripada EB02. So cantik lah, nice lah. Saya tak pernah lagi dapat ni sebab saya tak pernah beli lagi EB02. Tak ada. Kita pergi dah seterusnya. Saya cepatkan kalau yang saya tak dapat tu. Saya malas nak cerita kat korang buat apa saya nak cerita yang saya tak dapat kan. Mestilah kita nak bangga dengan diri kita kan. Kita dapat apa, betul tak? Tak ada. Sedih. Tak ada. Saya kena lajukan sebab yelah dah tak dapat kan. Lagipun
Korang bukan nak tengok pun kalau yang tak dapat, betul tak? Mesti nak tengok yang dapat. Tak ada juga. Yang ni boleh ke tak? Ni boleh ke tak? Saya rasa ni Dawn. Tapi yang bukan gold Dawn lah kan. Ni Dawn lah, Dawn biasa. Tak ada. Tak ada. Orang patut ada letak banyak kan? Pandai kan? Tak apalah, orang kata rezeki, kita tak tahu kan. Okey, ni tak ada. Oh, dapat AA. Wow. Sumpah cantik. Sebab dia murah kali kat sini, korang tak tahu korang nampak ke tak? Comel. Jangan sangka ayam tenang tiada buaya. Okey, nampak tak ada? Kita try lagi. Nampaknya Mimi pergi ke pusingan seterusnya, iaitu bermain dengan JDT. Sedikit lewat untuk melakukan rembatan. Faisal keluar kedua. Masih lagi Faisal. 9-0. Okey, kita dapat SR. Nampak SR. Ini saya tak dapat lagi, tak pernah lagi dapat. Mungkin dekat dia lain-lain box. Tak ada. Nice SR. Wow, ini saya jarang lagi jumpa SR yang macam ni. Mungkin dekat setengah box lain-lain kot kan. Okey, nampaknya ada. Okey guys, ini hasil dari EB02 tadi. Berbeza ya dengan PRB tadi kan. Tapi okey lah, nice lah, dapat yang saya jarang jumpa. Memang nasib lah orang kata kan. So kita pergi box seterusnya. Let's go. PRB balik. Ini betul-betul suka PRB ni Dah ramai ni saya try ambil batch yang pertama. Korang doakan lah saya dapat lah kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, saya dapat SR satu. Dapat AA mah. Wow, ini saya rasa saya jarang jumpa. Ini saya jarang jumpa lagi AA yang ni. Maksudnya dekat buku yang tu lah saya rasa tak ada. Nice. Kita pergi ke seterusnya. Dah nampak awal lah. Tak apalah. Sisi lah. Yang ni saya dah bisa dapat. Belakang tak. Ini saya dah bisa dapat. Dah banyak. SEC. Dah banyak. Saya doakan korang dapat juga, insyaAllah. Tapi saya ingin nak dapat mangga. Tapi mungkin saya tak layak lagi kot kan. Baru belajar. Takkan tiba-tiba dapat yang lap tu kan. Dari. Kita cuba. Aku nampak macam go kat belakang beria je. Dapat SR saja. Jom. Sebab satu lagi yang saya dapat kat tu dia macam ni juga. Tapi betul lah. Itu golden ni dong. Ambil ni SR ni. SR dengan dong. Banyak dong. Nanti super. Tak juga tu. Isi okey. Isi apa SR? Saya dapat SR saja ni. Allah. God. Macam mana dulu guys? Kita kemek ni. Kemek. Okay, SR. AA. Saya dapat bawa ni, nampak AA. Wow, nampaknya saya dapat SR dengan AA. Aduh. Okay, SR. Dapat SR macam mana? Yang ni dah banyak dah dapat dah. Banyak dah. So, ini hasil-hasil yang saya dapat. Tapi ada lagi yang paling rare dalam ni. Tak tahu tak kad yang mana? Tunggu je. Kad dia ni. Kat sini aku tunjuk dekat korang. Ni kad paling rare lah. Kad Kemek. So, yang mana yang dekat dalam tu, yang nak kad ni boleh pergi tepi. Ini betul-betul rare. Harga dia kalau korang nak demand pun boleh lagi. Video saya dah panjang sangat. Sampai saya letih dahaga ayat. Bagus kau dengar cakap aku. Okay, so seterusnya saya akan buka box PSB. Dalam ni pun banyak juga lah. Tapi dalam ni pula dia ada 5 packs. Dan satu lagi pack plate. Pack plastik hitam. Asyik bila tu. Cantik lah dia punya ni kan. Inilah yang saya cakap. Satu dalam ni ada plastik hitam. Ini kad yang paling orang kata. Dia tetap ada hit juga. So, jom saya tak nak buka ni lagi. Ni saya buka last. Saya buka yang lain dulu. Lah juga. Jangan tengok.
Yang ni sejarah dapat juga. SR dengan A. Baru satu pack dah dapat SR dengan A. Wow. Dapat SR. Dapat SR. Yang ni juga. Nampak? SEC. Oh, yang ni saya dah pernah dapat. Okey, nampaknya saya dapat SEC saja. Ini saya pernah dapat. Okey, saya dapat. Oh, wow, dapat AA. Wow, ini saya jarang jumpa, tak sumpah tak ikut AA ni. Nice. Wow. SR tadi dengan AA ni. Sebab benda ni je pun kan. Saya ambil part yang saya buka kad je. Dah belum ngantuk dah ni. Okey, ini memang dah pernah dapat lah. Ini je lah. Dapat ni. SR. So ini yang part last. Yang saya kata lain pada lain, plastik hitam tu kan. Saya akan bagi korang yang tengok dulu, boleh? Okay, SR. SR. Dua-dua SR. Dua-dua SR. Nampak tak? Korang ni hasil yang saya dapat daripada kotak box PSP. So jom kita pergi kat seterusnya. Sini. Seterusnya OP08. Saya tak tahu kenapa tadi saya rasa saja je sebab saya tak pernah lagi cuba box OP08. So saya nak try, mana tahu adalah, tak tahulah. Oh, saya rasa ada 24 pack. Tak dapat juga. Kad ni 24. Okey, tak ada. Gumpau lagi. Okey, nampak dapat SR satu. Okey, kita letak tepi dulu. Okey, tak ada lagi. Yes. Suka. Ya. Tak ada. Seterusnya. Wow, dapat ini. Walaupun dia macam agak lama kita menahan. Rupanya ini saja pukulan dia satu. AA bila. Tapi cantik, saya pun SR saja. SR. 19%. Oh, dekat dah habis dah. Ni leader. Okay, leader. Okay, sebab dah pernah dapat dah sebelum ni. Don ada satu. Don. Delapan ini saja hasil dia. Setuinya mat. Ten. Amboi, kopi bangga sangat dengan PRB ni. Bateri saya ada 16%. Tak tolong dia beli lagi 2 box lagi. Saya tak tahu saya rekod ke tak, tapi saya akan rekod kot rasanya. Dah kalau lock kan nampak bagus-bagus, mestilah rekod. Gila, kau habis nak dekat 2,000. Sumpah nak dekat 2,000 beli kad ni. Tadi pun dah dekat dah 1,000 lebih. Ni aku tambah lagi ni. Tak tahu berapa. Mampus tak dapat duit hasil, mampus aku. Korang kan tolong aku lah. Saya dah berisi dah korang. Badan saya dah naik balik. Okay, saya dapat SR. Okay, nampaknya saya dapat SR saja. Dapat SR je. Okay, SR. Saya dapat A dengan SR. Nak tutup dah. Wah. Saya dapat Don. Ini SR yang saya pernah dapat. Saya dapat Don dengan SR pack user. Oh, wow. Tapi saya dapat SR saja. Oh, dapat AA ni. Ini saya dah dapat kali kedua saya dah dapat. Yang tadi tu. Korang boleh tengok tadi. Kad yang hit lah, orang kata hit. Yang rare. Yang rare. Inilah saya nak kena cepatkan. Kita box yang seterusnya saya kena sambung kat tempat link sebab dia orang dah betul-betul tutup kedai ni. So korang kena tengoklah video ni.